jam 4 petang. Kita sudah tiba di kaki Gunung Jerai. Gunung Jerai. Okay, perjalanan daripada Shah Alam mengambil masa lebih kurang 4 jam setengah. Jadi kita akan naik ke atas Gunung Jerai sekarang. Okay, kita dah sampai di atas Gunung Jerai. Mengambil masa 20 minit. Jadi sekarang kita ke lobby untuk check in. Okay, cuaca sekarang matahari agak terik tapi suhu tak panas, sejuk-sejuk sikit. Mana lobby ni? Okay, kita dah dapat kunci bilik. Sebelum pula. Kita sudah sampai dalam bilik kita. Masa untuk berehat. Okay, ni view daripada luar tingkap bilik. Belah sana bawah gunung dan belah sini swimming pool. Okay, alhamdulillah tadi kita dah rehat sebentar. Jadi sekarang kita di luar bilik. Kita nak makan yang telah kita tapau siap-siap. Okay, menu kita untuk makan petang malam ini: ayam goreng, nasi, ayam goreng, sambal dan udang masak lemak. Okay, alhamdulillah kita dah makan sebentar tadi. Jadi sekarang kita ronda-ronda sebelum matahari terbenam. Sekarang jam 8 malam. Cuaca dah sejuk dan dah berkabus. Jadi kita nak ke kafe untuk makan sejuk-sejuk ni, memang lapar. Okay, untuk makan malam saya order char kway teow dan teh tarik. Suasana di kafe ni memang best. Jom makan.
sekarang jam 8 pagi. Tadi saya telah berjaya menerbangkan drone. Jadi sekarang kita akan ke cafeteria untuk makan. Misi mengambil gambar sudah selesai. Memang terbaik kawasan sini, landscape, bunga-bunga dia cantik, cuaca pun best. Okay, Alhamdulillah kita dah check out daripada bilik. Sekarang jam 12.30 hari. Jadi cuaca pun masih sejuk lagi. Jadi kepada anda yang nak datang Gunung Jerai, pastikan bawa makan lebih sikit. Sebab kat atas ni sejuk kan, jadi lapar nak makan banyak.